Peternakan kambing tenusu merupakan salah satu sektor penternakan yang semakin mendapat perhatian di Malaysia. Permintaan terhadap susu kambing dan produk berasaskan kambing tenusu kian meningkat. Terdapat beberapa baka kambing tenusu yang popular, antaranya baka Senen. Nama saya Ahmad Syukriman Muhammad Taufik, 33 tahun. Susu kambing mengandungi lebih banyak protein, kalsium dan asid lemak rantai sederhana berbanding susu lembu. Tahun 2020 PKP tak boleh nak buat kerja. Ni Haji Zanuddin ni, dia bela kambing sikit-sikit main-main. Lepas tu bila saya hari-hari duduk nanang sini, dia tahu saya. Tahu nak bela kambing nak bela kambing, saya invest. Jadi saya kata no bagus tak pada kambing. Memang kambing tenusu lah dulu pun. Ya, baka ya asal di Switzerland lah. Baka musim sejuk. Biasa Senen ni orang memang buat untuk kambing tenusu. 12 bulan ke atas. Proses susu, masa ambil susu lah. Ambil susu. Bulan ke atas. Makanan dia ada soya. Soya tu dia memang untuk lembu tenusu dengan kambing tenusu. Soya ni protein tinggi sebenarnya. Makanan tambahan je. Dia makanan kambing, makanan lembu ni, dia tak boleh nak lari, dia serat sebab dia ruminant. Ruminant ni perlu pada serat. Sebab dia tinggal api perut, dia makan, lepas tu dia muntah balik, lepas tu dia makan lagi, dia punyah. Macam dedok kita tengok tu. Makanan tambahan sebenarnya. Mana ada nutrien yang dia tak dapat, dah cukup dalam makanan hari yang dia ragu tu. Situ dia ambil tenaga yang cepat. Dalam tu ada vitamin, ada mineral yang tak cukup. Jadi bila kambing lembu yang kita biok betul intensif ni, intensif maknanya bela dalam kandang. Kadang dia tak cukup nutrien, sari-sari dia tu. Sebab dia tak mengagut, dia tak boleh nak explore sendiri. Kalau kau jenis lepas ni pandai explore sendiri, dia makan siapa, tak cukup ni dia makan tu, dia gejelak tu je. Kalau kau duduk dalam ni, dia tahap, dia duduk dalam tu. Benda kita bagi tu lah dia makan. Kalau susu tu, kalau kambing, seekor kambing hasilkan 3 kilo. Paling banyak lah, paling banyak. 3 kilo, kita letaklah harga dia 10 ke 12 ringgit. Kambing 10 lah senang kira. 10 kalau seekor kambing boleh keluar 30 lah. 30 kalau RM2. Ada 28 ringgit ya. Berbanding seekor kambing 1,5 kilo. Kilo setengah kita letak 15 ringgit. Kita kira-kira kita dulu. Kita dah anggaran kos kita dalam RM2 sahaja. Atas seekor induk kambing tak kira tak ada susu, tak hasilkan susu lagi. Kalau kita kira dengan jumlah belaka 35 ekor tu mungkin jadi RM3.5 ke RM3 pula. Kos lagi ni kita kira induk perah dulu. Kita ambil kos induk tu RM2. Tinggal berapa ringgit? 13 dia. Berbanding dengan tadi RM28 ni dengan 13. Kos jaga sama je. Bagi makan sama, cara kerja sama. Dia rugi lah. Kita pun reject. Kalau 1,5 kilo ke bawah, reject lah. Jadi kos dia sehari tu RM2. Saya supply pada kilang Kaprima. Lepas tu open market. Saya jual open market, ada juga ejeng. Tapi masalah kita kan susu lah. Kalau orang minta banyak, kita boleh supply banyak tu. Terpaksa lah kita beli dari peternak lain. Peternak lain macam saya juga, jual ke saya dengan harga borong. Projek intensif galakan peningkatan produktiviti lembu. Itu lah. Saya minta gerak agropreneur muda. 30,000 insyaAllah. Dapat kot. Bantuan tu dari segi kewangan lah. Ada buat barang. Dua-dua induk kambing. Saya bagi induk kambing. Cabaran pertama modal orang nak bela. Bila ada modal, buat. Masalah dia market pula. Dia ada supply demand. Barang ada nak jual, tapi nak jual mana siapa nak beli barang kita ni? Kena cari market pula. Lepas tu dari sudut bisnes, siapa-siapa pun lalui benda tu lah. Dari sudut peternakan ni, operasi kita ada masalah penyakit,
Yang banyaknya biasa mastitis. Kambing susu ke lembu susu ni mastitis tau. Bengkak susu. Jepang dia dalam masa sejam tu Jepang betul lah. Saya packing sekilo-sekilo. Pak betul atau ke hilang. Pembotolan lah dia sistem. Pembotolan ada kau. Apa market saya buat botol 200, 250, 500 kilo setengah. Satu bila kita menternak ni kita banyak benda yang kita boleh belajar. Mungkin sebab itulah Nabi-Nabi dari dia belum jadi Nabi tu dia jadi penternak, jadi gembala. Pertama kita boleh ilmu bisnes, ilmu pengurusan, banyak ilmu lah. Pertama kena cukup ilmu. Saya rugi pick up pertama, saya rugi sebab ilmu tak cukup. Saya ingat bela kambing dulu, bagi makan je. Punya banyak benda lagi kita kena belajar. Nak urus kambing perlu pada ilmu nyakit, ilmu nak berobat. Lepas tu bila ada hasil, ada produk nak jual pula, kena ilmu marketing pula. Lepas tu hari-hari kerja kena pakai geng. Penternakan kambing tenusu memerlukan pengurusan yang teliti. Kambing sangat sensitif terhadap cuaca panas dan lembap. Oleh itu, penyediaan kandang yang sesuai dengan sistem pengudaraan yang baik amat penting. Diet kambing juga perlu seimbang dan mengandungi rumput segar seperti numput napier, daun hijau serta pelet khas untuk kambing tenusu. Ternakan kambing tenusu mempunyai potensi besar untuk dikembangkan di Malaysia, terutama dalam kalangan usahawan agro yang ingin menceburi bidang penternakan. Adu